dah ada racing dah. Mana Niza ni? Tu ke? Nampak ada water tu. Ya Allah, siap Niza kena sidai. Selalu. Kesian memang. Ada terus lalu ah. Ni lipat dulu bagi senang keluar. Lipat gitu. Tarik. Mana? Kan? Dia orang kat gitar tu. Dia orang kat gitar tu. Itulah. Nak start terus ke apa ni? Aku dah start dah ni. Biar lah. Satu lagi. Saya bisa. Oh ya tak ada. Tak kisahlah pegawai apa-apa pun mak. Tapi kalau kita tak selesa, payah mak oi. Cuba ada saudara, ada kawan dah. Dia nak cari orang. Dia nak menuju dia nak Amboi Diman. Nak aku sayang. nampak dia tak nak mak lagi sikit. Mak dah bertunda, dah makan nuri dah. Nak nyuri dah. Mak buka masa mak masak apa ni? Ini untuk ni lah, ulaikan ketul ya. Ikan ketul. Ikan apa? Ikan ketul, ikan cenahak ke ikan apa? Oh, sudah tadi. Sekejapnya. Bagi nampak. Ni ayam ni daging kan? Cik, Zira dengan ni Niza. Niza seorang ni. Kami buka puasa tepi ni stesen, bukan stesen, laluan kereta api. Okey. Tak jalan. Semalam cik buka puasa dengan kakak Izati, kakak Afiq. Okeylah mak. Bye. Assalamualaikum. Selamat buka. Selamat berbuka. Bye. Apa cakap? Mak aku tahu. Bila buka? Buka ah. Buka dia. Gambar. Gambar lu. Oh janganlah. Phone aku dah. Nak. Dah tak ada. Ambil lah. Apa tu? Oh. Tongmo yang tak mak. Ada. Tak pandai. Ambil ya. Bila fotografer, mana-mana fotografer tu bang nak makan semua tak lagi dah. Tak ada Liza. Kok lagi nak. Betul. Kebiasaan itu. Ketah dia kecil lah dia mau jual aku. Aku boleh nasi aku. Hancur. Dek, nasi aku tak buka lagi. Ambil
baik. Selfie. Mana cahaya? Cahaya tak ada. Saya tak ada dah. Alah selfie. Pegang ya tak apa. Tak apa Tak apa ya, aku tak kisah. Nanti aku tukar gesi pula. Dekat ingat tak? Okey. Jauh lah. Tu. Video biasa kan tadi? Ha? Video biasa. Bukan Thailand tak? Ya. Kau pesabut. Macam gila lah. Tahu aku bajak tadi. Lepas itu aku duduk jogging sini. Macam ada dua orang lelaki tu main duduk sini. Oh ya. Oh, okey. Zira jom. Kata. Betul kan apa nak di sini kan? Okey. Situ kan ada podcast kat situ. Aku nak buat apa itu buka puasa. Nak pergi dekat Villa VPN tak ada orang langsung. Kau kan apa kata kita Macam nak pergi pun macam kalau situ ni tak syok lah. Di sini ni ada view cantik. kita hon ni. View hak seronok lah kena horn tu. Belum pergi. Apa? Oh lambat lagi. Allah punya lah pecuk dah. Ya. Dah risau dah. Jangan tak kita pasal ke apa. Bukan tam apa ya. Aduh. Tu aku tengok bakat nak pegang helmet dah tadi tu. Nak ke mana pegang helmet? Oh 7.4 lah. Cepat hari ni. Hari 25 kan. Kat sana 721. Dekat KLCC. Ha. Tu aku cakap ke 21 KL21 ke? Jauh ni beza. 21 dengan 25. Sebab aku tanya kakak tu. Kakak 721. So aku macam ikut lah. Tapi buka radio lah. Kita ikut radio. Gila awak. Kalau sini dengan Terengganu pun beza 2 minit. Ingat tu kereta tak ada. Kedah lambat lagi weh. Aku boleh lambat. Sebenarnya lah. Hujung lagi. Oh. Paling lama 7. Tapi dia bukan sebab ujung atas, dia kena ujung belah barat baru jadi lambat. Betul lah. Tapi kalau tengok kat TV dia punya time kami berilah time. Berapa lama lagi? Tinggal sampai 7 je. Sampai habis dah. Dia sem last. Aku lagi 4 dan 6. Ni sem 3. Total 5. Allah, aku rasa dah lebih 5 tu limit dah. Hanjana? Ha? Hanjana? Aku lepas bahaya. Raya. Dah masuk dah dalam grup Telegram tu. Oh, dah tahu penempatan ke? Belum. Tengah dia orang bagi local plan. Macam mau pilih mana? Ini. Baby ni mudah masuk weh. Ini sama. Lama lagi tak pernah macam tu. Tapi aku Tapi nak aku- bagi Penang lah. Pertama tak Penang ah. Kita nanti boleh roja-roja. Kalau Zira tak mau Penang, kau tak ada Penang, rugi lah. Aku dah ada Penang lah Mari. Ah, ada Penang. Afiq dapat Situ. sekolah dengan kawan. Kawan. Sibik dia 2 pulau. Tu pun mak nak kena cari dah rumah sewa. Kalau nak sewa. Pulau kena dalam. Buat pulau tu maksudnya belah ni lah, belah. Belah kita ni. Tak naik jabatan je lah. Agak-agak dia gelap cepat ni. Macam ada spotlight tu buat cerita spotlight. Sebab tadi tengok dia keluar. Oh dia bilang ada seorang lagi tadi kau nampak? Ada orang. Tu basuh tangan tadi.
bukan bahagian hang. Bukan bahagian hang. Aku tengok dia pun masuk meeting lah, hak nu lah, hak ni. Oh, aku cepu. Antara minta itu masa aku bagi tu. Aku tak minta lah sebab dia orang dah minta kan. So aku macam satu tempat tu orang je. Tu aku kena pergi duduk KL tu. Duduk KL kan tak. Aku kena buat puan ni tak tahu. Aku kena buat dasar. Dasar. Dalam. Ya. Dia orang tak ada dasar. So isu aku kena buat dasar. Menumbuhkan dasar. Sebab dia orang hanya ada panduan pada pelaksanaan. Bayangkan, dia bagi aku baru faham tau tadi. Punyalah tas tu hantar minggu lepas dia bagi aku. Dia bagi aku suap keliling. Dia bagi kat aku SOP, panduan pelaksanaan persijilan dengan penilaian tu. Dengan satu lagi dia bagi yang bawah marah KKTM kot boleh, Kemahiran Tinggi Malaysia. Tu buku peraturan akademik. Dia bagi aku 3 benda tu. Aku dah fikir kenapa aku nak buat benda perbaikan. Aku baca aku tak faham. Aku baca tak faham. Kali rupanya dia pun nak yang SOP panduan pelaksanaan tu yang 2016. Yang Mara punya tu, tak tu bukan undergrad Mara lah. Dia bagi kat aku, dia pun suruh aku mergekan dua-dua tu. Masukkan masa combine apa yang tak ada dalam tu dia pun nak bubuh dalam tu. Aku cakap okey faham. Tapi maklumat yang SOP panduan tu aku kena kemas sendiri balik. Dia dompak dah. Dari daripada kami punya kos. Kami kan pesan
kita buat maghrib ke pasar. Betul? Dah sempat tu. Tapi dia kata orang mandu. Anak tak masak lah. Dia bagi apa. Awal-awal itu RM60 kan. Sebab dalam IC aku tak ada duit tu. Dia kena sekarang dalam tu tak ada duit. Dan dia nak menggalakkan satu warga negara je. Dia nak jam lah. Tak boleh buat dekat ni. Orang luar. Rugilah negara kita. Rancangan. Kau jadi naik tu? Jadi ya. Agak-agak dia tolak apa-apa. Oh, yang balik sekolah semua pakai apa? Sampai? Oh, buka. Oh, dia tahu ni. Macam pula ni. Sebab ni dia tumpang sini dia tu. Sini dia tu dekat Keramat. Dia apa? Balik juga lah. Balik kampung. Kelantan lah. Lepas tu plan nak balik kereta tu hari Sabtu. Takut esok aku kerja half day. Kalau kerja half day aku balik. Sebab selalu ibu ada lagi half day. Kau boleh tu ni. Syok. Ha? Kerja half day tak? Dia biasa lah. Balik seminggu aja. Oh, dia pun. Ya kan? Pina mohon tak? Sipik. Dapat. Dia kan dia tanya kau macam mana? Kali bukan tadi universiti gue. Dia tahu ya. Lepas tu lagi buatlah minta kau cepat istik. Lagi dia tadi aku tengok nama okey dapat. Kau tadi mau bilang tadi apa sampai mana aku buat botol taxi. Dekat mana? Dekat sana. Apa ya?
Ada jual tu, jual. Tu yang Indo tu, jual apa tu? Yang Selfie. flash selfie. Itu nak jual tak? Tapi polis bantu polis kat situ kan. Dia pakai round. Dia round tak bagi rumah kau. Tempat. Sebab Dia viral lah. Jangan memaksa-maksa. Itu kan tempat Jauh kan? berani kan. Dapatkan okey tu. lagi Sarawak. Yang Ada tangan kau? tak juga. Dan dia tempat yang dia punya tempat mahkamah. Dan itulah yang macam jelasin dan jabatan. Itu pergi foreigner tu orang buat macam contoh kan mana pun kan Apa banyak dia Korea, China. Sebab dia orang suka Sabah. Sabah kan pantai. apa kelesang. Sejak aku tak pergi Kelantan pun dia orang pergi belah. Tak apa, dia orang dekat dengan airport. Tandakan. Okey. KK lah tu. Ada satu tempat yang kecil-kecil lah yang famous sikit. Dia KK kan satu daerah lah. Tawau. Jauh. Masa tu dia orang bagi dia orang Sabah tu antara negara dia orang juga memang dia orang. Oh sebab ni dia orang ada perayaan ke apa yang dekat dengan hari tu aku tak ingat dah. Ada perayaan juga lah. Penuh. Tapi pantai dia sangat kotor. Ramai sangat orang. Aku banyak ni. Perhatian. Oh nampak. Tak payah lama kasi agak hawi. Apa lenguh. Kepahatan saya ambil. Tu dia dapat bacanya kan. Kenapa? Sebab hari ni mendung. Betul. Gelap. Gelapnya. Awan dah minggu mana. Pada minggu. Sebab ni loh. Ini tak buat kan? Tak ada. Aku dengar tadi. Satu. Suhu satu. Suhu. Yang harga. Ni lagi kan? Tu lah. Tu kan? Lama dah. Gelap tu. Bila time lapse tu dah gelap. Adik. Kau buat talent ke video besar dia? Hah? Tak nampak gelap. Aku ambil media tapi tak nampak pun gelap. Ya, nampak lampu ni je. Lampu motor.